Ramai yang minta Mama cerita pasal Lily kan. Inilah videonya, tapi panjang dah sikit. Asalnya Lily ni ikut abang balik rumah. Dia nampak kenyang dan sangat aktif, jadi Mama risau takut mak dia cari. Jadi Mama suruh pulangkan balik ke tempat yang jumpa tu. Ada susu dan juga wet food dalam tu. Adik duduk dalam tu. Tunggu mak adik datang. Macam mana ni? Sian sebab takut anjing. Mak adik tak ambil adik ke? Jomlah balik dengan Mama. Kesian dia, tak ada mak. Dah tinggal dekat situ pun mak dia tak datang. Mel jaga baby boleh? Aktifnya dia. Dia tak ingat kat mak dia ke? Nampak tak mata dia? Comel. Naik. Jom naik atas Mama. Jom. Lepas tu bermulalah siri kenakalan budak ni. Dia paling suka main tisu. Main pasir pukul 4 pagi, main makanan, tumpah budu, macam-macam lagi lah. Lepas tu siri kerasukan. Setiap hari lah kerasukan. Kacau Pak Huni. Ya Allah ya Tuhanku. Kacau karamel. Ya Allah Lily. Mel marah. Itulah kisah anak bongsu Mama, Lily of the Valley.